Beliau telah dilahirkan di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada tanggal 1 Mei 2013. Beliau merupakan putera sulung yang menjadi kebanggaan kepada ibu bapa tersayang Encik Syazril bin Baba dan Puan Rima Murni binti Rustam. Putera sulung ini memegang satu impian besar. Beliau bercita-cita tinggi untuk menjadi atlet kebangsaan. Sebuah impian yang kini sedang beliau gapai melalui setiap keringat dan usaha kerasnya. Kecemerlangan beliau bermula di padang sekolah, di mana beliau memainkan peranan penting sebagai penolong ketua pengawas sekolah SK Gedok 2025. Namun, tumpuan utama beliau terletak di arena olahraga. Beliau telah menyumbang emas dalam acara 1,200 meter, lelaki 12 tahun, L12, perak dalam acara 4 kali, 200 meter, L12 dan dinobatkan sebagai atlet terbaik lelaki bawah 12 tahun. Daerah peringkat negeri MSSNS Pingat Gangsa dalam acara 1,200 meter L12. Johan dalam merentas desa peringkat daerah MSSD dan tempat ke-14 peringkat negeri MSSNS, dan Johan dalam Microbit Innovation and Robotic Competition MERC 2025 di peringkat kebangsaan. Dengan segala hormatnya, marilah kita berikan tepukan gemuruh berganda, berikan sorakan juara bagi mengalu-alukan Adib Adliku Syairi bin Syazril sebagai tokoh kokurikulum SK Gedok 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya, mengajar dan telah membimbing saya untuk pergi ke pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan dan peringkat-peringkat lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kerana telah memberi kata-kata semangat kepada saya dan menolong saya untuk pergi lebih jauh. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah memberi semangat untuk saya pergi ke sekolah dan membuat saya rasa gembira apabila datang ke sekolah. Sekian daripada itu, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.